أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya anda ucapkan terima kasihlah untuk malam ni, satu malam yang berkat, mana satu malam daripada bulan Rabiul Awal. Mana bulan Rabiul Awal ni seperti mana kita tahu bahawa bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersempena dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada perbincangan kita, kita ta'aruf. Nama ana Wan Ahmad Nakudin Dewan Khalid, boleh panggil Nakudin. Dan dari sudut pengajian, anda baru saja lepas daripada degree Universiti Al-Azhar Al-Sharif daripada kuliah Al-Ulum Al-Islamiyah. Jadi untuk perancangan masa depannya, insyaAllah dalam bulan 2 ni akan kembali ke Mesir untuk menyambung pengajian dalam Ulum Islamiyah juga bagi pengajian master. Jadi pertamanya berkaitan dengan tujuan untuk kita datang pada malam ini adalah untuk kita mempelajari salah satu kitab di dalam kitab-kitab Nahwu, kitab-kitab dalam ilmu Nahwu. Jadi sebelum kita masuk kepada perbahasan tentang ilmu Nahwu, mungkin antum semua, antum adalah kata jamak bagi antum, kata nama ketiga. Saya diberi taklifan bahawa untuk mengajarkan sesiapa yang tidak mempunyai basic. Maksudnya kita mula daripada awal, sebelum kita masuk kepada kitab-kitab yang lebih tinggi selepas pada ni. Kita sambung. Apa yang sebelum ni kita bicarakan bahawa kita sedang membacakan satu kitab dalam ilmu Nahwu. Mana ilmu Nahwu kita tahu bahawa ia adalah satu ilmu di mana seseorang sebelum dia mempelajari ilmu agama, dia mesti melalui ilmu Nahwu terlebih dahulu. Dan ilmu Nahwu ni adalah ilmu permulaan bagi setiap pelajar yang ingin mendalami ilmu agama ataupun yang mahu mencapai kepada martabat ali, seseorang yang faham kepada agama itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk kepada perincian ilmu Nahwu dan perbahasan berkaitan dengan ilmu Nahwu dan matan yang akan kita bacakan, kita akan melihat apa yang disebut sebagai Al-Kharitatu lil Ulumi Syar'iyyah. Al-Kharitatu lil Ulumi Syar'iyyah. Kita nak lihat di manakah
ilmu nahwu itu berada di dalam pemetaan ilmu-ilmu syariat dari sudut keseluruhannya. Al-kharitah itu adalah pemetaan lil ulumi asy-syar'iyyah. Jadi di mana kita sebut bahawa kita akan masuk kepada bab yang pertama, iaitu al-kharitah lil ulumi asy-syar'iyyah. Apa yang kita sebut sebagai pemetaan bagi ilmu-ilmu syarak. Di sana ada pembahagian berkaitan dengan ilmu. Ilmu terbahagi kepada dua. Sama ada dia sebut sebagai ilmu syar'i, dan yang keduanya ialah al-ilmu ghairu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan syarak. Dan yang keduanya ialah ilmu yang bukan tiada kaitan dengan syarak. Jadi apa yang menjadi tumpuan kita pada malam ini adalah apa yang disebut sebagai al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu syarak. Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan ilmu syarak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mahu melihat di manakah ilmu nahwu itu berada. Maksudnya dari sudut manakah, di manakah tempat bagi ilmu nahwu tersebut. Jadi kita sebut bahawa al-ulum asy-syar'iyyah ia terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya disebut sebagai al-wahyani. Al-wahyani. Dan yang keduanya disebut sebagai al-ilm ataupun al-ulum al-maqasid. Dan yang ketiga disebut sebagai al-ulum al-alat. Itu bagi kepada kita. Yang pertamanya ialah al-wahyan, dan yang kedua ialah al-ulum al-maqasid, dan yang ketiga adalah al-ulum al-alat. Jadi kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan al-wahyan, dan apakah yang dimaksudkan dengan al-ulum maqasid, dan juga apakah yang dimaksudkan dengan al-ulum al-alat. Al-wahyan, seperti mana kita tahu, yang menjadi sumber kepada agama kita adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Quran wa As-Sunnah. Ini menjadi manbak ni adalah sumber untuk kita keluarkan apakah yang kita sebut sebagai world view ataupun sebagai pandang alam. Pandang alam untuk bagaimana seseorang Muslim ini bertaamul dengan kehidupan, bagaimana dia berhadapan dengan situasi semasanya. Jadi yang pertamanya adalah al-wahyan. Kita ada Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan apa yang kedua disebut sebagai al-ulum al-maqasid, iaitu ilmu-ilmu yang menjadi teras kepada syarak, iaitu berdasarkan daripada hadis yang disebut sebagai hadisul Jibril, mana hadis yang panjang. Hadis kedua tak silap dalam matan hadis Arba'in An-Nawawi, yang menyebut, yang menceritakan bahawa Sayyiduna Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyiduna Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, wa akhbirni anil islam, wa akhbirni anil ihsan. Jadi ketiga-tiga perkara tersebut kita merangkumkan dan menyebutnya sebagai al-ulum al-maqasid, iaitu ilmu yang menjadi teras kepada syarak tersebut. Dan lafaz yang penting dalam hadis tersebut ialah atakum yu'allimukum dinakum. Dia telah datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu berkaitan dengan agama kamu. Jadi daripada lafaz tersebut menunjukkan bahawa Sayyiduna Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu ataupun memberitahu kepada sahabat, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sebab Nabi Muhammad SAW sudah sedia tahu tentang perihal agama yang dibawanya, untuk memberitahu kepada para sahabat berkaitan dengan apa teras yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi dia ada 3 soalan. Kalau kita ingat, akhbirni anil iman, dan jawapan Nabi Muhammad SAW, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Jadi jawapan Nabi Muhammad SAW itu yang berkaitan dengan iman, dia adalah mengandungi perbahasan ilmu tauhid. Serta mana ulama membahaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Rasul-Rasul. Dan daripada asas fondasi tersebut, dia akan berkembang menjadi, dia berkembang dari zaman ke zaman menjadi ilmu yang mustaqil, ilmu yang terasing, yang disebut sebagai ilmu tauhid. Kemudiannya soalan Jibril, akhbirni anil Islam, anta syahada an la ilaha illallah. Jawapan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW menyebut, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan ila akhirih. Itu menjawab bagi perkara yang disebut sebagai al-fiqh, iaitu apakah cara-cara peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk kita lakukan di muka dunia. Apabila perbahasan yang tadi, rukun Islam, dia berkembang menjadi daripada zaman ke zaman, tabi'in kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in dan seterusnya, dia berkembang menjadi ilmu fiqh. Dan yang ketiga, soalan yang terakhir yang ditanyakan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, disebut tentang akhbirni anil ihsan, khabarkan aku tentang apakah yang dimaksudkan dengan ihsan. Disebut apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu termasuk dalam perbahasan ilmu at-tazkiyah, ataupun lebih masyhur kita gunakan nama at-tasawuf. At-tasawuf. Jadi jawapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ihsan tersebut, berkembangnya perbahasan tentang ihsan tersebut menjadi ilmu tasawuf. Jadi keseluruhan jawapan Nabi Muhammad SAW terhadap kepada setiap soalan yang ditanyakan oleh Sayyidina Jibril membentukkan kepada ilmu-ilmu asas kepada syariat Islam, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Terusnya kita masuk kepada apakah yang dimaksudkan dengan al-ulumul alah, ataupun disebut sebagai al-ulum al-wasilah. Al-wasilah, al-ulum al-wasilah. Al-ulum al-alat adalah ilmu yang menjadi alat untuk kita memahami kedua-dua yang di atas ni. Contohnya, dia ilmu alat ni dia tidak berkaitan dengan syarak secara sekaligus, secara langsung, tapi dia di luar syarak, dan dia membantu untuk kita memahami yang disebut sebagai dua ni. Ni kita kategorikan sebagai intipati agama. Ya, apabila kita sebut sebagai Islam, apakah Islam adalah daripada wahyan Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada Al-Quran dan As-Sunnah keluarlah ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu maqasid, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. Adapun ilmu adat adalah terkeluar daripada syarak. Jadi kalau kita bayangkan, ilmu syarak tu ada ini ilmu syarak yang mengagumi al-wahyan, Al-Quran dengan As-Sunnah, dengan al-ulum al-maqasid, dah disebut sebagai ilmu syar'i. Dan apa yang membantu untuk memahami ilmu syar'i ini adalah dipanggil sebagai al-ilmu al-alat, al-ulum al-alat. Dan antara ulum alat adalah yang paling penting di antara semua ilmu alat adalah ilmu usul al-fiqh.
ilmu usul al-fiqh. Selain itu yang penting juga ialah kita letakkan sekaligus yang kita sebut sebagai al-ulum al-arabiyah. Al-ulum al-arabiyah di bawahnya ada 12 ilmu. Nanti kita akan perincikan apakah yang di 12 ilmu tersebut. Dan seterusnya adalah ilmu al-mantiq, ilmu yang berkaitan dengan logika, yang bagaimana kita menyusun pemikiran kita untuk kita dapat berfikir dengan betul hingga menatijahkan daripada pemikiran kita tersebut natijah yang betul. Dan antaranya lagi ialah ilmu hadis. Ilmu hadis ni dia adalah umum, termasuk di dalamnya ilmu mustalah hadis, al-jarh wa ta'dil dan ta'rif bil rawi, semua dia termasuk pada ilmu hadis. Ataupun kita boleh kata ulumul hadis sebab dia banyak, dia bukan satu. Dan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, iaitu seperti ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, qiraat dan sebagainya. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang mana bukanlah intipati agama, tapi apabila kita memahami ilmu ni dapat membantu kita untuk faham apakah yang disebut sebagai al-ulum al-maqasid dengan al-wahyan, untuk kita faham kepada intipati agama. Jadi di sini kita lihat perbezaan, bagaimana kita nak membezakan di antara seorang yang kita namakan sebagai rajulun musaqqaf dengan alim. Musaqqaf adalah seseorang yang mempunyai maklumat, dia dapat satu maklumat saja. Contoh kita kata dia mendapat maklumat bahawa ilmu nahwu adalah salah satu ilmu daripada ilmu al-ulum al-arabiyah. Itu adalah dinamakan musaqqaf. Tapi adapun alim adalah yang mengampuni keseluruhan perkara ni, yang membentukkan kepada kita sebut sebagai akal seorang alim, yang melihatkan kepada dia menjadi world view, dia menjadi satu pandangannya kepada semua perkara. Jadi seorang alim ni adalah dia mesti menguasai ketiga-tiga perkara yang kita sebutkan. Apabila seseorang tu dapat menguasai ketiga-tiga perkara ini, barulah dia mendapat sesuatu title sebagai alim. Dia ada satu kitab yang anda diskusikan di Mesir, disebut sebagai mafhum al-alimiyah. Mafhum alimiyah. Mafhum alimiyah ni kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu adalah konseptual keintelektualan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kealiman, bagaimanakah kita nak capai kepada kealiman tersebut. Dibentang oleh Syekh Fahid Ansari kena melalui setiap peringkat ni untuk menjadi seorang alim mutakamil, seorang alim yang mempunyai kelengkapan ilmu yang cukup untuk dia berhadapan, untuk menjadi suara Islam, ataupun bercakap. Apabila bercakap tu dia mewakili apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami di Al-Azhar sangat ditekankan untuk menguasai keseluruhan daripada, kita melihat setiap daripada, kita melihat kepada sekalian. Boleh masuk? Duduk depan sini. Business class. Jadi kita ucap selamat datang kepada dia yang datang. Ini kita sedang membincangkan secara keseluruhan berkaitan dengan khabithah al-ulum asy-syar'iyyah, iaitu kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan ulum syar'iyyah dan di manakah kedudukan nahwu. Jadi rasanya tak perlu saya ulang kan? Tak apa, teruskan. Okey.
kita sebut tadi perbezaan di antara dengan musaqqaf dengan alim. Musaqqaf ni adalah seorang yang mempunyai maklumat dan dia tidak dapat menghubungkan maklumat itu dengan maklumat yang lain. Maksudnya dia tahu satu maklumat dan dia tidak mengetahui keseluruhan hakikat tentang satu perkara. Adapun alim, dia mempunyai pandangan yang komprehensif, pandangan yang menyeluruh berkaitan dengan sesuatu perkara tersebut. Jadi analogi berkaitan dengan al-ulum syariah, dia pembagian dia ada dua. Yang pertamanya ialah yang disebut sebagai al-ulum asy-syar'iyyah dan yang keduanya ialah al-ulum ghairu syar'iyyah. Ulum syar'iyyah adalah ilmu-ilmu berkaitan dengan syarak. Jadi ilmu-ilmu berkaitan dengan syarak tu kami dah pecahkan menjadi kepada tiga bahagian. Iaitu komponen bagi ilmu syarak tu adalah al-wahyan, ilmu al-ulum al-maqasid dengan al-ulum al-alat. Al-wahyan adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-ulum al-maqasid adalah at-tauhid, fiqh, at-tauhid al-fiqh dengan at-tasawuf. Ilmu alat adalah usulul fiqh, ulumul arabiyyah, al-mantiq, ilmu hadis, ulumul Quran dan sebagainya. Jadi ilmu alat ni adalah untuk kita membantu kita untuk memahami ulum syarak. Ulum syarak ni adalah intipati bagi Islam. Apabila disebutkan Islam, apakah yang dimaksudkan dengan Islam? Ini dua. Dia terkandung di dalam dua perkara ni, iaitu wahyu dengan ilmu maqasid, iaitu tauhid, fiqh dengan at-tasawuf. Itu saya ringkas. Dan saya sebut tadi perbezaan di antara musaqqaf dengan alim. Alim adalah yang menguasai keseluruhan perkara ni. Barulah kita dapat itlakkan seseorang itu sebagai alim. Jadi untuk mendapat title alim itu adalah satu, kita kata, masa yang lama. Kalau disebut para masyayikh kami, paling kurang untuk menjadi tempoh alim paling kurang 15 tahun. Maksudnya pembelajaran dia 15 tahun untuk habiskan hafal Al-Quran dan dapat menguasai sunnah dengan sebanyak mungkin dan mempelajari ilmu tauhid dan sebagainya dan ilmu adat sebagainya. Paling kurang adalah selama 15 tahun. Itu tempoh yang kurang. Dan apabila tempoh tersebut, barulah apabila dia dapat berhasil dalam mempelajari keseluruhan ilmu ni, barulah dinamakan sebagai alim dan boleh untuk dia mengajar manusia ataupun mengajar manusia tentang Islam. Jadi itu adalah perbezaan di antara musaqqaf dengan alim. Jadi persoalan kita adalah di manakah ilmu nahwu? Di manakah ilmu nahwu? Kita sebut bahawa ilmu nahwu adalah termasuk daripada ilmu adat. Dia adalah ilmu adat di bawah ilmu al-ulum al-arabiyyah. Jadi maksudnya apabila kita belajar nahwu, kita hanya mendapat agak-agak berapa? Dalam 5 daripada peserta. Kalau kita dapat 5% daripada keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan ilmu syarak. Jadi sebenarnya apabila kita dapat menguasai 5% ni, ia telah membuka jalan untuk kita memahami keseluruhan apa yang anda sebutkan tadi. Sebab ilmu nahwu ni ibarat pintu untuk kita memahami, sebab keseluruhan ni akan dibahaskan di dalam bahasa Arab. Sebab kitab-kitab yang kita baca, kitab-kitab yang kita telah yang ditulis oleh ulama-ulama adalah digunakan dalam bahasa Arab. Jadi apabila kita dapat mengetahui ilmu nahwu, kita dapat membaca dan dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam bahasa Arab tersebut, itu sudah kita dapat memahami sesuatu tu dengan lebih mudah daripada itu. Jadi langkah yang awalnya adalah yang kita sedang lakukan sekarang, iaitu kita mempelajari ilmu nahwu sebagai tangga paling awal untuk kita memahami agama itu keseluruhannya. Jadi kita akan rincikan apakah yang dimaksudkan dengan al-ulum al-arabiyyah. Tapi sebelum kita masuk kepada 12 ilmu al-ulum al-arabiyyah tersebut, kita akan
bahagikan ilmu-ilmu syarak tadi kepada wazifah ataupun peranan ilmu syarak tersebut di dalam akal pemikiran seorang alim. Yang pertamanya ialah kalau antum boleh buka, disebut sebagai ad-dawaib al-ulum asy-syar'iyyah. Ini saya bagi mukadimah supaya kita faham di manakah kita nak membina akal sebagai seorang penuntut ilmu. Apakah ilmu-ilmu yang perlu kita kuasai dan di manakah kita punya tahap. Jadi apabila kita tahu perkara tersebut hanya 5%, maksudnya kita akan lebih bersemangat untuk lebih terus mempelajari ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan ad-dawaib bil ulumi syar'iyyah, kita membicarakan tentang peranan ilmu-ilmu di dalam akal seorang alim tersebut. Yang pertama, tugas al-fahmu wal-ifham. Tugas untuk memahami dan memberi faham. Memahami ini adalah kita dapat daripada satu sumber untuk kita faham sumber tersebut. Al-fahmu wal-ifham, itu bahasa. Yang keduanya adalah ifham. Ifham adalah kita menyampaikan kefahaman itu kepada orang lain. Jadi ini adalah untuk kita kata lazim. Lazim adalah untuk diri kita. Ifham adalah untuk memberi faham kepada orang lain. Tugas untuk al-fahm wal ifham adalah al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Ini untuk kita faham dan juga kita memberi faham kepada orang lain. Jadi tidak dapat untuk kita menguasai bahasa Arab. Yang kedua disebut sebagai at-tahlil wal hujjiyah. At-tahlil adalah proses kita mendapat sesuatu natijah, dan al-hujjiyah adalah proses kita memberi penhujahan untuk membenarkan sesuatu fakta, sesuatu penyataan. Jadi at-tahlil dengan al-hujjiyah adalah berlaku selepas daripada al-fahmu. Berlaku selepas daripada faham. Kita dapat lughah Arabiah dan kita masuk kepada stage yang kedua, iaitu at-tahlil wal hujjiyah. Kita melakukan satu penghujahan untuk mendapatkan kepada natijah yang betul. Tugas-tugas yang melakukan at-tahlil dengan al-hujjiyah adalah usul al-fiqh. Dan seperti mana ditekankan oleh para masyayikh, bahawa usul fiqh ni adalah siapa yang tidak mempelajari ilmu usul fiqh, maka la sifata bi ilmihi. Tiada sifat, tiada kepercayaan dalam ilmu ni. Dengan al-mantiq ataupun dan seterusnya ilmu kalam. Ini mengajar kita untuk mentahlil, menghuraikan masalah dan juga melakukan penghujahan terhadap sesuatu perkara tersebut, sebab mana kita memahami dan mampu untuk memberi faham. Yang ketiganya adalah at-tawsif wa at-tasawwuf. At-tawsif wa at-tasawwuf. Dia bukan tulisan tu, jadi memang khot dia macam tu. Tak nak buat. At-tawsif dengan at-tasawwuf. Iaitu at-tawsif ni adalah kita ingin mengetahui bahawa khabar yang disampaikan itu adalah khabar yang benar. Khabar tersebut adalah khabar yang betul diucapkan oleh pengucapnya, yang diambil peranan oleh ulumul hadis.
dan apa yang berkaitan dengan lah, iaitu ilmu al-jarh wa ta'dil. Dan sebagainya, ilmu mustalah hadis dan sebagainya. Yang keempat dan yang terakhir bagi peranan ilmu syarak ni adalah bina'ul insan. Bina'ul insan, iaitu membangun peribadi kemanusiaan, iaitu membangun diri insan tersebut yang yang diselesaikan oleh ilmu at-tasawuf, iaitu membina seseorang yang berakhlak mulia, yang menjauhi akhlak-akhlak yang mazmumah, dan juga berkaitan al-fiqh, ilmu fiqh. Jadi keempat-empat ni disebut sebagai ad-dawaib lil ulumi asy-syar'iyyah, ataupun kita sebut sebagai apakah peranan setiap ilmu itu kepada akal seorang alim, iaitu kita fokuskan kepada al-lughah arabiyah. Dia adalah untuk kita memahami dan memberi faham. Sebab mana kita dapat memahami, kemudian kita mahu untuk memberi faham. Kedua-duanya berhajatkan kepada al-lughatul al-arabiyah, iaitu bahasa Arab. Jadi untuk seseorang yang penuntut ilmu agama tidak perlu untuk dia menguasai al-lughah al-arabiyah ni semampu mungkin. Semampu mungkin dan setakat mana yang dia mampulah, ikut kemampuannya. Misalnya, kemudian kita akan masuk tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-lughah al-arabiyah. 12 ilmu al-lughah al-arabiyah. Kalau yang penggunaan yang kedua tu menerangkan juga tahlil tahlil wal hujjah. Okey. Sebab mana kita faham sesuatu nas, contoh kita nas al-Quran ataupun nas hadis, kita memerlukan kepada untuk mengistinbat hukum, mengistinbat apakah faedah daripada hadis tersebut. Contoh innamal a'malu binniyat. Jadi kita memerlukan ilmu usul fiqh untuk menerangkan apakah yang dapat diistinbat daripada hadis tersebut. Nak mengatakan bahawa niat itu di mana wajib dan di mana sunat, dan apa kelebihan niat dan sebagainya. Itu memerlukan kepada ilmu at-tahlil, ilmu yang berkaitan dengan at-tahlil wal hujjah, iaitu ilmu usul fiqh, ilmu mantiq dan ilmu kalam. Itu jawab. Sebenarnya kita akan masuk kepada apakah yang terkandung dalam al-lughah al-arabiyah. Dapat di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, dia ada dikumpulkan oleh ulama sebanyak 12 ilmu. Ini adalah ilmu yang disebut sebagai yang biasa dipelajari ataupun yang biasa dijadikan pembelajaran kepada penuntut-penuntut ilmu. Jadi 12 ilmu. Kita sedang membicarakan tentang ilmu alat tadi. Dari kita bentangkan tadi, iaitu wahyu al-wahyan, ilmu maqasid dengan ilmu al-alat. Dan kita sebutkan tadi peranan ilmu alat adalah al-fahm wal ifham, memahami dan memberi faham. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-ulum al-arabiyah tersebut? Apakah yang terkandung dalam al-ulum al-arabiyah? Yang pertama adalah ilmu yang paling penting
dalam keseluruhan kedua-dua ilmu adalah ilmu berkaitan dengan anak. Ini adalah paling penting. Sebab apabila kita faham nahwu, kita dah menguasai hampir keseluruhan 90% daripada ilmu-ilmu, bukan 90% lah, 70% daripada ilmu lughah al-Arabiyah. Dan yang kedua berkaitan dengan as-sarf. Ini kita membincangkan tentang akhir kalimat. Contoh an-nahwu, kita nak baca an-nahwi ke an-nahwa ke an-nahwu. Nahwu kita nak bincangkan tentang baris akhir. Dan as-sarf adalah kita nak bincangkan tentang binyah. Binyah ni adalah pembentukan ataupun pembinaan sesebuah kalimat. Contoh as-sarfu atas wazan apa? Al-fa', al-fa'lu, atas wazan al-fa'. Tu kita akan bincang nanti lah. Dan sebab pada ni, sebab kita habis Al-Ajumiyah, dirancangkan untuk kita baca sama Unwanul Zarf fi Fannis Sarf, iaitu kita bincangkan tentang yang paling asas. Seperti mana Ajumiyah dalam ilmu nahwu, kita akan bincangkan yang asas dalam ilmu sarf, dalam Unwanul Zarf fi Fannis Sarf. Lepas pada ni, lepas kita khatam kitab ni, kita akan masuk kepada kitab tersebut. Dan yang ketiga ni adalah, yang ketiga ni kita perlu bincangkan sikit. Anda tulis sekaligus sebab dia termasuk dalam, kita sebut sebagai ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni secara ringkasnya adalah sebab mana kita tahu meletak baris ataupun kita faham maksud sesuatu kalimah, dan kita tahu untuk membina kalimah tersebut daripada sesuatu maksud kepada maksud yang lain. Kita masuk kepada ilmu balaghah untuk kita mencantikkan bahasa. Kita sebab mana kita dapat asas, bagaimana kita untuk mencantikkan bahasa tersebut supaya pembaca yang membaca tersebut mendapat zauq. Zauq ni macam mana nak terima? Perasaan seronok membaca dan sebagainya. Itu di bawah peranan ilmu balaghah. Ini adalah tiga ilmu lagi. Ini secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya adalah berkaitan dengan asy-sya'r. Bagaimana kita mahu membina syair, iaitu al-arud wal qafiyah wal qaf. Yang ke-9 mat al-lughah. Matnul lughah ni secara ringkasnya adalah berkaitan dengan ilmu al-ma'ajim, berkaitan dengan perkamusan. Macam mana penyusunan kamus, dan bagaimanakah cara ulama menyusun kamus daripada huruf abjadiyah ataupun daripada suara lahirnya suara tersebut. Yang ke-10-nya adalah ilmu usul al-lughah. Dia membincangkan tentang kita sebut sebagai falsafah linguistik. Bagaimana dia bermulanya kalam tersebut, bermulanya apa? Bermulanya bahasa tersebut. Daripada manakah bermulanya bahasa tersebut? Jadi disebut usulul lughah. Dia kalau dalam bahasa kita sebut
falsafah linguistik lah, maksudnya permulaan luar dan sebagainya. Yang ke-11, yang ke-12 Ana dah lupa. Sekejap, sedikit. Dia ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu muhadharah, iaitu bagaimana untuk memberi pengucapan. Tapi itu tak termasuk dalam 12 yang ana hafalkan. Tapi untuk yang 12 ni kita akan sempurnakan pada kelas yang akan datang. Jadi ini adalah yang membentukkan kepada 12 ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. 12 al-ulum al-arabiyah. Dan seseorang tu apabila mahu untuk jadi gelar sebagai al-lughawi, seseorang yang mahir dalam ilmu bahasa Arab, dia mestilah mengakumi apa yang disebut sebagai usul. Di sini ada usul, ada furu'. Usulnya adalah yang 5 pertama. 5 pertama ni adalah usul. Adapun yang ni ada tambahan ataupun perlu tahu tapi dalam keadaan asas, mengetahui asas. Adapun yang 5 yang asas ni adalah usul. Perlu penekanan ataupun penguasaannya menyeluruh dalam setiap daripada 5 ilmu yang asal, usul. Sebenarnya kalau kita istiqrakan ilmu-ilmu berkaitan dengan Arabiah ni terlalu lebih daripada 12. Tetapi semuanya adalah kembali kepada usul. Maksudnya kita nak membina kemahiran untuk berbahasa Arab dengan fusha, berbahasa Arab dengan fasih. Jadi ini adalah ke-12 ilmu yang berkaitan dengan al-ulum al-arabiyah. Yang 11-12 ni anda akan cek semula setakat ini. Setakatnya ada soalan sebelum kita masukkan kepada kitab dan perbahasan berkaitan dengan kitab. Ada soalan? Kitab. Baca kitab. Sebenarnya kitab ni tak cukup. Untuk kelas yang akan datang, anda akan boleh ikut bilangan yang datang pada hari ini. Ada soalan? Tak ada, kita masuk kepada mabadi' al-ulum. Sebab mana kita kecilkan nampakkan bagaimana perbahasan kita. Kita mula-mula kita bahaskan tentang ulum syar'iyyah dan kita kecilkan kepada ilmu alat, dan ilmu alat tu kita ambil kepada ulum arabiyah, dan kita akan kecilkan lagi perbahasan kita berkaitan dengan an-nahw. Perbahasan ilmu yang akan kita pelajari pada dakwah kita pada kali ini, iaitu ilmu nahwu. Sebelum kita mempelajari sesuatu ilmu, kebiasaan para ulama al-Azhar, dia akan memulakan bagi seseorang yang tiada asas langsung dalam ilmu tersebut dengan apa yang disebut sebagai al-mabadi' al-ashar. Al-mabadi' al-ashar, prinsip-prinsip asas yang 10. Di mana daripada prinsip ni kita dapat mengetahui tasawwu'ah berkaitan dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang kita akan nak bincangkan sekarang ni adalah ilmu an-nahwu. Jadi sebelum kita masuk kepada mabadi' al-asharah, bagi sesiapa yang sudah tahu berkaitan dengan ilmu nahwu ni, maka mabadi' al-asharah ni adalah membantu kita untuk memahami ilmu yang lain. Sebab mabadi' al-asharah ni adalah pintu untuk masuk dalam segala ilmu. Dalam ilmu, hatta ilmu-ilmu moden, ilmu-ilmu engineer, chemical dan sebagainya, dia juga boleh kita aplikasikan apa yang kita sebut sebagai mabadi'ul ashar. Ada seorang ulama, dia menghimpunkan ke-10 prinsip asas ni di dalam satu syair. Syair ni masyhur. Kalau kita tanya kepada pelajar-pelajar yang belajar di Al-Azhar, dia akan tahu syair ni.
sebut inna mabadi kulli asyara. الحد والموضوع Ini adalah syair bagi menghimpunkan ke 10-10 berkaitan dengan mabadi asyar. Prinsip 10 berkaitan dengan setiap ilmu. Inna mabadi kulli fannin asyaratun. Asyarah. Dimatikan sebab nak sambungan. Al-hadd wal mawdu' thumma sabab. Wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi' wal ismu istimdaduhu hukm asy-syari'. Masail al-ba'd bil ba'd iktafa wa man jara al-jami'a hadha syarafa. Kalau lagi sangat beritahu, takut terpadam tak sempat tadi. Inna mabadi kulli fannin asyara al-hadd wal mawdu' thumma as-sama'u wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi' wal ismu istimdaduhu hukm asy-syari' masailu al-ba'd bil ba'd iktafa wa man dara al-jami'a hadha syarafa. Jadi ini ada syair dan kita keluarkan satu persatu apakah yang disebut sebagai mabadi ul asyar. Mabadi adalah jamak ataupun kata banyak bagi mabda. Mabda adalah asas ataupun prinsip. Mabda prinsip, mabadi jamak ataupun kata banyak bagi mabda. Yang 10, prinsip-prinsip asas yang 10. Jadi kita tengok satu persatu. Apakah yang dimaksudkan penyair berkaitan dengan mabadi asyar. Inna mabadi kulli fannin asyaratun. Sesungguhnya asas-asas bagi setiap fanni adalah bidang. Bagi setiap bidang ada 10. Apa-apa saja bidang ada 10. Untuk kita faham bidang tersebut ada 10 perkara yang kita kena faham. Inna mabadi kulli fannin asyaratun. Okey, yang pertama adalah al-hadd. Itu dia kat sini. First al-hadd. Nanti kita akan terangkan apakah yang dimaksudkan setiap daripada satu perkara ni. Yang pertama al-hadd. Wal mawdu'. Ini yang kedua.
al-mawdu'. Yang ketiga as-sama'. Kalau perlu saya ulang, sebut je. Kalau mahu ulang ke, beritahu je, saya akan fadluhu yang ke berapa? 4. Betul. Yang kelima nisbah. Yang keenam al-wadih. Yang ketujuh al-ism. Yang ke-8 al-istindad. Yang ke-9 hukm syar'i. Ataupun kita hukm syar'i. Yang ke-10 dan terakhir al-masail. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-hadd, yang pertama al-mawdu', yang kedua summa as-sama', wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wal ismu al-istindad hukm syara', masailu al-ba'd bil ba'd iktafa wa man dabal jami'a hadha syarafa. Maksud yang atasnya al-ba'd bil ba'd iktafa, sebahagian daripada sebahagiannya mencukupi. Maksudnya dalam satu ilmu kita tahu 5 sahaja, itu sudah mencukupi. Mencukupi untuk apa? Mencukupi untuk kita faham perbahasannya. Perbahasan apakah yang dibahaskan ilmu tersebut. Contoh, kita ambil ilmu apa? Contohnya ilmu biologi. Ilmu, bagi satu ilmu. Contoh, kita nak bagi contoh. Maksudnya kita tahu sebahagian daripadanya, sudah kita dapat gambaran lah. Tapi waman dara al-jami'a hadza syarafa. Siapa yang mengumpul keseluruhannya sudah memperoleh hazan mengumpul syarafa, kemuliaan. Kemuliaan dari sudut ilmunya tam, sempurna, dengan mengetahui ke-10 perkara ini. Faham tak? Okey, kita perincikan apakah yang dimaksudkan dengan satu persatu. Kelebihan. Sebab kita nak masukkan kepada kitab lepas ni. Dia ada 10 kan. 10 ni terkandung dalam bait syair. Dan biasanya untuk penuntut ilmu yang mahu belajar, dia akan hafal sudut ni. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ke-10 ni. Yang pertamanya al-had. Al-had ni adalah disebut sebagai, ataupun lebih mudahnya at-ta'rif, definisi. Had ni adalah definisi. Sebab apa disebut had? Kenapa tidak disebut apa? Kenapa at-ta'rif disebut had? Kerana ta'rif tersebut menghadkan kita punya pemahaman supaya tidak jatuh kepada perkara yang lain. Jadi al-hadu adalah mengekang. Dia mengekang untuk kita faham perkara tersebut saja, dan tidak membawa kita kepada faham perkara lain. Kalau kita sebut dalam ilmu mantik, akan bincangkan at-ta'rif, di mana sebut al-haddut tam. Al-haddut tam ni adalah apabila kita sebut perkara tu, contoh insan adalah haiwanun natiq, dia tidak lari kepada perkara yang lain. Jadi itu disebutkan dengan al-had. Dia memberi kita penghadap untuk kita supaya tidak terfaham kepada perkara yang lain. Tapi dia maksudkan al-had di sini adalah at-ta'rif, definisi. Yang keduanya al-mawdu'. Al-mawdu' ni adalah bahan perbincangan. Contoh ilmu nahwu, nanti kita akan letakkan setiap satu daripada ni yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Contoh ilmu nahwu, mawdu' dia adalah kalimat al-arabiyah. Kalimah-kalimah ataupun
perkataan-perkataan di dalam bahasa Arab. As-samarah adalah hasil. As-samarah dari sudut bahasa ni adalah buah. Buah ya, jadi kita gunakan sebagai majaz kat sini untuk menerangkan bahawa hasil. Apakah hasil daripada kita mempelajari ilmu tersebut? Al-fadl adalah kelebihan ilmu tersebut. An-nisbah adalah sandaran. Contoh, ilmu nahwu disandarkan kepada mana? Ilmu nahwu disandarkan kepada, nisbahnya adalah kepada al-ulum al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Al-wadi' secara bahasanya adalah pengasas, tapi kita sebut adalah penyusun awal. Seseorang yang mula-mula menyusun dalam ilmu tersebut. Laju sangat ke? Laju? Okey. Saya. Yang ketujuh al-ismu. Ismu adalah nama. Nama ilmu tersebut. Contoh, ilmu nahwu dia ada pelbagai nama. Yang pertamanya adalah ilmu nahwu. Yang keduanya ilmu i'rab, dan yang masyhur tu lah ilmu nahwu dengan ilmu i'rab. Yang ke-8 adalah istimdad, pengambilan sumber. Istimdadnya adalah dari mana kita ambil sumber tersebut. Ataupun dah bahasanya, dah bahasa Melayu modernnya, pengambilan sumber lah, maksudnya dari mana kita ambil perkara tersebut. Yang ke-9 adalah hukum syar'i, hukum syarak dalam kita mempelajari ilmu tersebut. Yang ke-10 al-masail, perbahasan. Al-masail ni dia beza dengan al-mawdu' tadi. Tadi perbahasan kan kalimatul arabiyah kan. Al-masail ni kita terus masuk kepada bab. Contoh bab masail di dalamnya aqsamul kalam, ta'riful kalam, aqsamul kalam, al-af'al dan sebagainya. Itu masuk kepada mawdu' tersebut. Jadi masail nanti kita akan bincangkan tentang fihris. Fihris ni adalah isi kandungan matan ajumiyah. Jadi ini adalah mabadi' al-asharah, al-mabadi' al-asharah bagi ilmu nahwu. Ada soalan? Apa? Musmilah hukum syar'i. Hukum syar'i. Ada soalan? Penjelasan dia pun Apa? hukum syarak tadi. Hukum syarak dalam mempelajari ilmu. Contoh ilmu nahwu, apakah hukum dia? Kita sebut sebagai fardu kifayah. Maksudnya jika tidak mempelajarinya tidak berdosa. Tapi dia ada tafsir kat situ. Kita dengan hukum syarak untuk penuntut ilmu, apabila ta'ayyana, tu'ayyana tu apabila dipilih oleh hakim ataupun pemerintah untuk dia ni mempelajari ilmu agama pada masa ketika tersebut, jadi fardu ain ke atas penuntut tersebut. Jadi hukumnya dua. Yang pertama untuk orang awam adalah fardu kifayah. Yang keduanya adalah fardu ain idza tu'ayyana. Itu dia punya ayat. Idza tu'ayyana, idza ta'ayyana al-hakim ataupun idza tu'ayyana at-talib. Jadi kita tak masuk lagi perbahasan nahwu ni. Kita baru buka di mana? Pengenalan keseluruhan. Sebelum kita masuk supaya sebab apa? Cara pembelajaran terus kita kena tahu pemetaan keseluruhan supaya apabila kita belajar tersebut kita tahu step seterusnya. Kita tahu apakah yang kita perlu untuk dekatkan kefahaman Islam ataupun kefahaman berkaitan dengan agama, supaya kita tak menjadi seperti yang sebut saja, menjadi sekadar musaqqaf. Tapi kita untuk yang muda-muda lah untuk targetkan menjadi seorang alim.
yang faham agama dengan keseluruhan. Jadi seterusnya adalah berkaitan dengan Al-Kitab. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Matnu Al-Ajrumiyah, iaitu kitab dalam tangga pembelajaran. Dia ada 3 tangga. Tangga ni maksudnya adalah tangga daripada bawah kita sebut sebagai Mubtadi. Dia naik atas sikit lagi, dia akan pergi kepada Mutawassit. Atas lagi adalah Muntahi. Muntahi. Mutawassit. Muntahi. Untuk mudahnya, Mubtadi' ni peringkat permulaan, peringkat asas. Mutawassit naik sikit, iaitu peringkat pertengahan. Muntahi ni alamah, misalnya dia menjadi fakar atau mutakhasis dalam bidang tersebut. Mubtadi' ni mula daripada sesuatu tidak tahu apa. Apabila tersebut, contoh kita sebut sebagai ilmu nahwu. Seorang yang tidak mempelajari ilmu nahwu, tidak pernah mempelajari ilmu nahwu, dia sebut sebagai mubtadi'. Kosong, maksudnya dia tak tahu apa berkaitan dengan ilmu nahwu, dinamakan mubtadi'. Sehinggalah dia mengetahui berkaitan dengan masail. Dia mempelajari ilmu ni, kita habis mata Ajrumiyah ni, maka dia terus naik kepada peringkat mutawassit. Dia sudah ada mustalahat, dia faham mustalah, apakah dimasukkan dengan fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Dia terus masuk kepada mutawassit. Mutawassit ni ada perjalanan yang sangat panjang untuk sampaikan kepada mubtadi'. Jadi peringkat kita adalah mubtadi'. Itu kita tak tahu apa langsung, dan kita baru nak mempelajari daripada awal yang berkaitan dengan nahwu. Dan apabila kita mula peringkat ni, kita akan lebih cepat untuk sampai ke peringkat mutawassit. Tadi anda belum sebut setiap satu dalam daripada komponen ni. Anda tak sebut lagi apakah at-ta'rif bagi ilmu nahwu, apakah mawdu' bagi ilmu nahwu. Jadi kita akan perincikan satu persatu. Secara mudahnya, supaya kita cepat masuk kepada kitab, al-haddu adalah ta'rif. Dia adalah ilmu di usulin yu'rafu biha ahwal awakhir al-kalimi, i'raban wa bina'an, iaitu ilmu yang mana kita dapat mengetahui baris akhir kalimah. Ke perlu saya tulis? Nak tulis tak? Perlu tulis? Tulis lah. Yes. Akan supaya ingat. Waalaikumsalam. Al-Mabadi' al-Asharah. Al-Mabadi' al-Asharah yang nahwu. Basic-basic A10 berkaitan dengan ilmu nahwu. Jadi first adalah at-ta'rif ataupun al-hadd, yang kalau kita mujukkan kepada syair tadi, at-ta'rif. Apabila membicarakan tentang at-ta'rif, kita terpaksa membicarakan tentang apakah yang dimaksudkan dengan lughawi, dengan apakah yang dimaksudkan dengan istilahi. Kita masuk kepada lughawi ataupun lughatan. An-nahwu, apakah yang dimaksudkan dengan dari sudut lughah ni, dari sudut bahasanya? Yang pertamanya ialah al-qasd, niat ataupun
Niat. Dan yang keduanya adalah al-misl. Contoh kita kata Muhammadu nahwu Ahmada. Muhammad seperti Ahmad. Dari sudut bawah an-nahwu. Adapun dari sudut istilahan, sepamana nahwu ni kita tukarkan jadi nama bagi sesuatu ilmu. Dia adalah satu ilmu di usulin, yu'rafu biha awal kalim. Ya, jawaban binaan. Dari sudut istilah, ilmu nahwu adalah satu ilmu diusulin dengan usul-usul ataupun dengan kaedah-kaedah yang tersusun, yu'rafu biha, diketahui dengannya, iaitu dengan usul-usul tadi, ahwala awakhir kalim, perihal tentang akhir kalimah. Contoh kita kata Muhammadun najihun, kan? Muhammad itu berjaya. Najihun, ilmu nahwu adalah kita ihtimam ataupun memberi tumpuan kepada baris akhir, iaitu ini adalah ad-dhammah. I'raban wa binaan, sama ada sesuatu tu boleh di-i'rab ataupun sesuatu tu dalam keadaan bina. Bina ni tidak berubah. Contoh bina apa? Contoh bina ad-dhammah. Anta adalah untuk kata ganti nama yang kedua, kamu. Jadi dia duduk dekat mana-mana sekalipun, dia tidak akan tukar baris dia disebut sebagai bina. Nanti kita akan bincangkan apakah yang disebut sebagai mu'rab dengan al-mu'rab dengan al-mabni. Jadi jelas bagian ta'rif termasuk al-haddu al-mawdu'. Mawdu' mudah saja. Al-mawdu' adalah sebut tadi al-kalimat al-arabiyah. Bahan perbicaraan kita adalah kalimat arabiyah. Adapun contoh kita katakan Irfan, kita boleh Arab? Kita tak boleh, sebab dia tak termasuk dalam kalimat al-arabiyah. Kita boleh Arab? Irfan. Jadi kita tak boleh semua. Al-haddu wal-mawdu' as-samara. As-samara kita sebut tadi adalah hasil. Hasil kita belajar ilmu nahwu ni adalah yang first sekali, yang paling penting adalah fahmu kitabillah. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita belajar ilmu nahwu ni adalah nak faham. Apabila kita baca Quran tu, kita dapat faham maksud yang disampaikan, yang dinukilkan. Dan apabila kita baca hadis, kita tahu apakah yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan apa pesanan-pesanannya kepada kita. Yang kedua ni adalah yang penting juga, siyanatul kalam, anil khata'i, menjaga kalam, menjaga pertuturan kita daripada terjatuh dalam kesalahan. Contoh kita kata Ja'a Muhammadah, ini ada Muhammadah, dia ada salah dari sudut nahwu. Sepatutnya disebut sebagai Ja'a Muhammadun. Jadi
dengan kita mempelajari ilmu nahwu, kita akan dapat membaca dengan betul. Membaca dengan betul barisnya. Ni nak baca macam mana dan ni nak baca macam mana. Jadi dengan hasil daripada kita mempelajari ilmu nahwu adalah siyanatul kalam anil khata'i. Sekian. Kalam al-khata'. Ini yang keberapa? Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat. Sebenarnya adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Kita dapat al-khata'i fil kalam. Jadi perkara yang sama, siyanatul lisan, menjaga lidah ataupun menjaga pertuturan. Al-khata'i fil kalam, ini lagi tepat lah. Menjaga lisan kita daripada jatuhnya ke dalam kesalahan dalam kata-kata, dalam masalah di kalamnya Arabi. Dia tambah kaitnya untuk lebih sempurna. Kita dah habis al-mawdu' semasa fadluhu. Fadl adalah kelebihan. Kelebihan ilmu bahasa Arab adalah min ahammin ulumil alat. Adalah ilmu alat yang paling penting. Min ahammi ulumil alat. Yang keempat, siapa nama? Yang keempat adalah al-fadl. Min ahammi ulumil alat. Daripada ilmu alat yang paling penting. Min ahammi ulumil alat. Seperti mana kita bentangkan tadi kan pasal ilmu al-ulum asy'ariyah, yang tiga, ilmu al-wahyu, ilmu maqasid, ilmu alat. Dan ilmu alat tu yang paling penting adalah ilmu nahwu. Ilmu lughah Arabiyah, dan terkandung dalam ulumul lughat al-arabiyah adalah ilmu nahwu. Jadi al-fadlu min ahammi ulumil alat. Al-hadru wal mawdu' sama-sama fadluhu wa nisbatuh. Al-nisbah. Al-nisbah adalah sandarannya. Seperti mana kita sebut saja, ini ulum al-arabiyah. Salah satu daripada ilmu-ilmu bahasa Arab. Al-wadih. Al-wadih kita sebut tadi adalah penyusun awal bagi ilmu nahwu. Al-wadih. Penyusun ilmu nahwu ni yang masyhur dalam kalangan ulama-ulama yang ditulis dalam kitab-kitab adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia adalah sahabi, dia adalah sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dengan arahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dengan perintah Sayyidina Ali. Jadi kisah bagaimana Abu Aswad Ad-Du'ali mula-mula dia terfikir untuk menulis ataupun menyusun ilmu nahwu ni adalah kisah yang masyhur dalam kitab-kitab. Kisah di antara dia dengan anak perempuan dia. Dia dengan anak perempuan dia pada satu masa tu dia duduk di atas bumbung rumah dia. Kalau kita lihat bumbung rumah Arab di lantai kan, maksudnya kita boleh duduk, kita boleh lihat langit dengan luas. Jadi dia dengan anak perempuan dia duduk di atas atap tersebut. Dan anak perempuan tersebut
sambil melihat langit tersebut, ma ajmalus sama'i, ma ajmalus sama'i. Anak perempuan dia sebut, sambil mereka berdua ni melihat kepada langit, dan anak perempuan dia sebut ma ajmalus sama'i. Lepas tu Abu Aswad Ad-Du'ali, iaitu ayah kepada anak perempuan tersebut, sebut nujumuha qamaruha wa nujumuha, qamaruha wa nujumuha wa nujumuha. Ayah dia jawab, bulan dan bintang-bintang. Lepas tu anak dia ni protes. Dia cakap, sebenarnya aku maksudkan dengan kalam ni adalah at-ta'ajub. Maksudnya aku takjub dengan keindahan langit pada malam tu. Lepas tu Abu Aswad Ad-Du'ali sebut, sekiranya kamu ingin maksudkan dengan takjub, kamu tak boleh sebut ma'ad manusama'i, sebab ini akan membawa kepada istifham, membawa kepada pertanyaan, apakah yang paling cantik di langit? Jadi sepatutnya kamu letak baris yang lain selain daripada ini. Sebab apabila kamu sebut dengan ajmalu as-sama'i, kamu akan memberi persoalan, apakah yang paling cantik di langit? Maka Abu Aswad Ad-Du'ali berdasarkan dengan baris ni, dia jawablah qamaruha, bulannya, dan nujumuha dan bintang-bintang. Dan sekiranya kamu ingin menjadikan ia satu kata ta'ajub, kamu kena letakkan iftahi faki, buka mulut kamu, iaitu ma ajmala as-sama'a, ma ajmala as-sama'a. Nanti kita akan bincangkan tentang isim tafdhil, atau bagaimanakah kita siratu ta'ajub, macam mana kita nak membina satu siratu ta'ajub. Setelah mana berlakunya perkara tersebut, Abu Aswad Ad-Du'ali melihat bahawa golongan-golongan kecil, maksudnya generasi yang di bawahnya, sudah bahasa Arabnya tidak pure, maksudnya tidak asli, maksudnya sudah berlaku lahan ini adalah kesalahan dalam menuturkan i'rab. Maka dia pergi kepada khalifah pada masa itu, iaitu Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Dia mengadukan kepada Sayyiduna Ali, dan Sayyidina Ali perintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali itu inhi, sebenarnya uqsud, niatkan untuk untuk menulis sesuatu ilmu yang mengajarkan tentang ilmu berkaitan. Kemudian daripada perkara tersebut, Abu Aswad Ad-Du'ali mula menyusun ilmu nahwu. Jadi al-wadi' ni adalah Abu Aswad Ad-Du'ali dengan kisah tadi, dengan kisah dia dengan anak perempuan dia di atas punggung, dengan perintah daripada Sayyidina Ali. Kamu buat apa? Dan yang ketujuh, ismu ni mudah je lah, kita sebut sebagai ilmu nahwu. Disebut sebagai ilmu ni adalah ilmu nahwu, ataupun disebut sebagai ilmu i'rab. Al-istimdad. Al-istimdad, daripada manakah sumber diambil, yang menjadi sandaran ataupun menjadi sumber untuk dirujuk ilmu nahwu. Yang pertama ialah Al-Quran wa as-sunnah wa fasihu kalam al-arab, dan kalam Arab yang fasih. Jadi kita mengambil daripada manakah hukum fa'il adalah marfu'. Contoh kita kata ja'a Muhammadun, dari manakah kita mengambil hukum marfu' tersebut? Kenapa kita letakkan? Sumbernya adalah kita ambil daripada Al-Quran. Al-Quran apabila datang tempat yang fa'il, pembuat, dia akan datangkan baris yang atas, baris atas. Jadi daripada situ kita mengambil hukum.
hukum fa'il adalah marfu'. Nanti kita akan bicarakan apakah maksud fa'il dan apakah maksud marfu' dan sebagainya. Dengan as-sunnah dengan fasihul kalam yang Arab. Kemudian yang ke 9, hukum syar'i seperti mana kita bincangkan tadi. Hukum syar'i adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, kecuali seperti yang saya sebut tadi, keadaan yang seseorang tu dipilih oleh pemerintah untuk dia mempelajari ilmu agama, maka pada ketika itu atas pelajar tersebut menjadi hukum fardu ain. Jadi untuk asasnya adalah fardu kifayah. Dan ialah al-masail. Al-masail seperti mana kita ittifaq tadi, kita akan membahaskan tentang fiqh bagi matan al-ajumiyah, kandungan, isi kandungan dalam matan al-ajumiyah, iaitu bermula dengan ta'riful kalam, aqsamul kalam. Nanti kita akan bicarakan keseluruhan bab-bab yang ada dalam matan al-ajumiyah. Masail kita tinggalkan dulu. Jadi kitab kita dinamakan Matnu Al-Ajurumiyah. Ni kita sebut sebagai tahap mubtadi'. Kan ada 3 tangga tadi kan, mubtadi', mutawassit dengan muntahi. Kitab ni adalah awal mubtadi'. Mubtadi' tu dia ada peringkat, dia adalah awal mubtadi'. Dan dia ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ibn Dawud As-Sunhaji. Muhammad Abu Abdullah tu ada nama asal dia, nama depan dia Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ibn Dawud As-Sunhaji, Ibn Dawud As-Sunhaji, Al-Mashhur Ibn Ajurum. Ajurum ni kalau kita lihat dalam kitab-kitab syarahan suruh dia maksud Ibn Ajurum adalah asal dia daripada lughatul al-Baba. Lughah yang Ajurum, dia maksud dia adalah al-faqih as-sufi, seorang yang faqih dan seorang yang sufi, yang sufi lah, yang dan dia dikenali dengan Ibnu al-Ajurrum. Dia lahir pada 672 Hijrah, iaitu kita letakkan dia sebagai ulama pada kurun ke-7 Hijrah, dan diwafat pada tahun 723 Hijrah. Mana sebut balik, dia lahir pada 672 Hijrah, kemudian diwafat pada tahun 723 Hijrah. Jadi umur keseluruhannya adalah 51 tahun. Ibnu Ajurrum, dan meninggal di Fars, Maghribi, di negara Maghribi. Dan kisah antara Ibnu Ajurrum dengan kitab yang ditulis ni, selepas mana Ibnu Ajurrum ni selesai tulis kitab Matan Ajumiyah ni, dia ingin kita kata mengetahui adakah kitab yang ditulis ni bermanfaat untuk orang yang seterusnya ataupun dia tidak bermanfaat. Jadi dia berdoa kepada Allah SWT, dan dia pergi kepada laut. Dia naik kapal dan pergi ke tengah-tengah laut. Jadi berdoa kepada Allah SWT, dia berdoa, ya Allah, kalaulah kitab yang aku tulis ni, selesai tulis ni, memberi manfaat kepada generasi yang seterusnya, maka selamatkanlah dia. Dan sekiranya tidak memberi manfaat, bahkan memberi mudarat, maka hancurkanlah dia. Kemudian Ibnu Ajurrum baling kitab tu dalam laut, dan keadaan tu masih kekal, masih baik. Maksudnya tidak hancur. Maksudnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum ni adalah satu kitab yang penuh dengan keberkatan. Dan keberkatan yang dilihat, kita boleh lihat sendiri dalam sekarang ni berapa hijrah? 1438 hijrah. Dalam kurun yang lama,
daripada kurun ke-7 sampailah kurun ke-15 sekarang ni, masih lagi kitab Ibnu Ajur ni ditulis, dipelajari dan diajari, dan ini menunjukkan bahawa sudah cukup untuk menunjukkan kepada keberkatan yang hasil daripada tulisan daripada Ibnu Ajur. Jadi untuk sekat tu ada soalan. InsyaAllah pada akan datang kita akan terus masuk pada kitab. Kita akan pertamanya kita akan beri pendahuluan tentang tadris kitab, isi kandungan kitab, dan kita masuk ikut bab demi bab, satu persatu, sampailah kita dapat khatam insyaAllah dalam masa terdekat. Dan sebab mana kita khatam tu ada lagi peringkat yang seterusnya untuk kita naik, seperti mana sebut tadi, peringkat mubtadi, kemudian mutawassit dengan muntahi. Jadi ada soalan sebelum bentuk? Aku lupa dihadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Kita setiap habis majlis kita biasakan untuk selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dan seperti mana yang diamalkan di tempat kami belajar itu di Al-Aqsa Syarif. Allahumma salli salatin ala ashabil mahbubatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين والباهرين في الامتحان في امور الدنيا والاخره. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الى صراطك المستقيم واجعلنا من المرشدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.